Assalamualaikum. Ini madu. Ini nan sarang. Nan sarang banyak ni. Lebih kurang dalam 18 ke 20 kilo. Ni nak pergi ambil lagi. Sarang terakhir sebab dah pukul 1. Saya bawa perjalanan yang berliku. Penuh dengan dugaan dan cabaran. Bukannya senang cari madu ni. Nak dapatkan satu hair. Lepas tu risiko dia, garang dia. Sarang ni hak tadi tu, yang lain tu saya tak ikut. Saya pergi cari. Yang ni sebab yang last kita nak jalan balik dah. Saya ikut lah. Lagi pun nak buat video. Tu yang ikut tu. Sarang ni pun agak besar sikit. Besar jugalah. Saya tunjuk ya. Tu dia. Saya zoom sikit. Okey. Dah keluar dah dia. Tak berapi. Dia api. Nak tak berapi tadi. Tak berapa nampak. Tak berapa. Nanti saya cari angle lain. Comel. Okey. Jadilah hari ni nan sarang campur ni. InsyaAllah kita sambung mungkin lepas raya lah kot. Tua tak? Biar banyak lagi anak dia tak? Dah insyaAllah. Sebab tu bawah tu nampak putih lagi lah. Alhamdulillah madu dia. Sorry kat kepala ni. Oleh kerana dia dah mula menyerang saya. Saya tak bersedialah untuk menanggung risiko. Jadi saya bawa lari dululah. Nak main ni, Pak? Tayar? Dia tak ikut kau tak? Kan nak kau lempar? Tayar? Hai, dia masuk pula dah dalam topeng. Lari, boy! Tak, dia ikut separuh jalan. Lari saja dah. Dah balik dah. Okey. Dah jauh kita berhenti lah.